Itu. Wah. Begitulah ceritanya. Kesian kata. Kena makan dengan ular. Tak ada kesiannya. Ular kan memang makan katak. Macam ada lagu tu. Katak, oh katak, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku. Ular nak makan aku. Ular, oh ular, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Yeay, yeay. Terima kasih. Betul tu. Apa pengajaran dari cerita ni? Jangan kembungkan perut. Nanti meletup. Melawak pula dia. Abang tak tahulah tu. Ara tahu pengajaran dari cerita tu? Tahu. Kita jangan jadi macam katak bawah tempurung. Kita kena ambil tahu hal sekeliling. Dan apa lagi? Dan sedia untuk menerima perubahan. Kalau tidak, nanti ketinggalan. Kalau kata ikut cakap kancil, dah tentu selamat. Kan Aki? Iyalah tu. Ara, Aris, cepat siap. Boleh gerak awal sikit. Cepat siap? Nak ke mana? Ara, bawa bekal semua ni. Kita nak ke mana? Ada pulut panggang. Abang tak tahu? Siap. Kiki dah cantik. Tak tahu. Abang tengok tu. Wah, basikal. Untuk abang ke? Aki. Yeay! Basikal! Wah. Abang ni macam katak bawah tempurung. Tak ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling. Mana ada? Iya. Dah beberapa hari Aki belikan basikal tu. Tapi Aris tak perasan. Sebab asyik main permainan video tu. Terima kasih Aki. Sayang Aki. Sama-sama. Jom Aki. Nak pergi mana? Kan betul Ara cakap. Abang ni katak bawah tempurung. Awal-awal hari tu Aki dah bagi tahu. Nak keluar jalan-jalan hari ni. Alah. Aris lupa. Dah, mari. Yeay! Nak ke mana kita? Cuba teka. Kedai runcit awil? Bukan. Warung Pak Nordin? Pun bukan. Teka lagi. La 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 la. La 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 la. Mari kita menyanyi. Lompat si katak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah adik, cepat. Kita bangun pagi-pagi. Kalau rajin berusaha, belajar bersama-sama. La 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 la. La 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 la. Pastikan berjaya. Lompat si katak, lompat. Hey, hey. Lompat tepi perigi. Hey, hey. Bangunlah pagi-pagi. Terus pergi cari rezeki. Aki. Ibu bapa, cikgu juga adalah guru kita. Aris, Ara, La 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 la. La 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 la
mesti dihormati.